solat lah bang. Apa yang kita dapat bang kalau kita tak solat? Walaupun nampak kehidupan kita okey, sihat tubuh badan, setiap hari dapat makan, hujung bulan dapat gaji, tapi sebenarnya orang yang tak solat ni, dia perlahan-lahan sedang menuju kepada kehancuran hidup dunia dan akhirat. Solat ni anugerah daripada Allah SWT. Solat ni lebih bernilai daripada apa yang kita sangka sebenarnya. Dalam wasiat terakhir baginda SAW, ketika hampir-hampir nak wafat, maka baginda SAW sangatlah memerintahkan untuk kita semua ambil berat tentang solat. Dalam satu kitab Zadul Ma'ad karangan Hafiz Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, katanya solat ini menarik pintu rezeki, solat ini mencegah daripada penyakit, solat ini mencegahkan hati, solat ini menyihatkan tubuh badan, solat ini menyerikan, mencantikkan wajah, solat ini menenangkan hati, solat ini membuka pintu hati, solat ini mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan sangat banyak fadilat-fadilat dan kelebihan-kelebihan solat. Kalau nak senaraikan video ni boleh jadi panjang. Orang yang berjaya adalah orang yang menjaga solat. Dan orang yang menjaga solat pasti dan pasti dia akan mendapat kasih sayang dan rahmat Allah SWT dunia dan akhirat.